Okay, hi guys, bersama saya lagi Gary daripada GCR Motor. Hari ini kita nak review BMW K1600 GT tahun register 2014. Harga jualan 53,800 siap potong nama. Alright, harga jualan 53,800 siap potong nama. Minimum deposit 100, bulanan 900 lebih selama 7 tahun. So motor ni condition cun lah, siap dengan nomor frame yang sangat cun. Nomor frame 1888 VIP number UMT. Alright, so kita dekat sikit. First, windshield original lah, windshield sangat besar. Lepas tu ni antena untuk radio. Kemudian side mirror original. Okay, so latang dengan warna merah. Memang solid lah, luar biasa warna ni. Kemudian depan korang boleh tengok pakai Bridgestone T31 punya tayar. Tayar tu ada around 70% lagi. So size dia 120 70 17 Bridgestone Battlex Sport Touring T31 punya tayar. Alright, so depan double disc dah. Depan double disc. So cun lagi, everything cun lagi. So motor pakai 6 silinder. Tengok dia dimension 6. So K16 ni cc 1600. Pakai 6 piston 6 piston. So boleh menghasilkan horsepower 160 HP. Top speed dia 225 km. 225 km. Tangki dia 17.5 liter. Seat height dia 810 mm. Alright. So ada original punya sidebox, BMW, exhaust sorry. Tayar belakang pun ada 80% lagi daripada Bridgestone T31 Sport Touring punya tayar juga. Alright. So tayar belakang 190/55/17. So twin exhaust lah. Kiri kanan. Lepas tu exhaust ada 3 lubang. Dua jadi 6 lubang keluar untuk keluar karbon. Alright. So semua lawa lagi. Okay, semua cun lagi. Kita tengok pada meter pula. Okay, yang tengok ni, ini ada mode dia lah. Ini untuk lock kunci. Ini ada riding mode. Ada radio. Ini starter. Ini tempat adjust windshield, cruise control, double cylinder, menu. Ini volume. Sini pun ada boleh setting untuk radio. Setting untuk radio, untuk audio lah. Okay, alright. So mileage 51,000 miles. Kemudian ada radio system, adjustable suspension. Meter dia macam ni lah. Alright. So top speed dekat meter ni 26 lah, tapi dia top speed dia 225 je untuk motor ni. So boleh pergi menu. Ada range semua boleh set lah. Ada adjustable suspension. Ada dengan satu rider ke dua rider ke macam tu. Ada handle heater, seat heater untuk panas punya. Alright, last kali kita check sound dia. Oh, kemudian ni ada mode. Ada mode dynamic, rain, road. Okay, kita check sound dia. Alright, so sound pun memang best. BMW K1600 GT tahun 2000, register tahun 2014. Harga jualan 53,800. Minimum deposit 100, bulanan 900 lebih selama 7 tahun. Kalau ada minat, boleh PM kita, boleh bincang. See you guys next video. Bye bye.